Kalau mengat turutlah sekarang oh. Api tak ada, air pun tak ada, tinggal macam tu saja. Sudah Sudah 2 malam ah. Itu kalau 2 malam kan kena pecah. 3 malam ah sudah kena pecah. Ayo air pun ini macam apa ini air apa? Kamu tengok. Jangan tolong! Jangan kasar! Keluarkan satu surat kepada kami ataupun kami tak minta itu rumah sekarang. Tak apa. Mungkin mengambil masa 4 atau 5 tahun kita tak ada masalah. Tapi bagi kita satu surat hitam putih itu je kita minta. Dan tak payah gunakan tenaga kerja macam ni banyak. Kita sendiri pindah keluar. Bagi kita tempoh dalam 30 hari, 1 bulan. Kita boleh pindah keluar. Tak payah susah-susah. Tapi ini kekerasan. Ini clearly kekerasan. Ini penganiayaan. Ini tidak berkemanusiaan. Hari ini rumah ini belum dapat notis. Dia buka air. Ini menyusahkan orang. Orang minum. Dia nak susahkan orang. Itu dia punya cara. Kami tahu undang-undang. Tapi dia orang tak tahulah menggunakan kekerasan polis ini datang tendang ini kawan saya ini tengok anti jiran saya sampai jatuh dalam lecak. Ini ke? Kena tolak. Sakit ini orang tua dia boleh tolak ke? Apa punya dia orang ada sekolah ke? Tak ada sekolah ni polis. Sami punya kaki. Dia orang tendang. Ini satu Sami dia pergi tendang sampai jatuh. Ini ke kekerasan? Ini kan manusia. Dah luka. Seorang nak tahan ke perumahan dia tangkap. Ini hari nak cas 186. Tak apa dia boleh cas dia. Tapi tak patut dia pertahankan rumah dia. Yang kaya bermaharaja di sini. Yang kaya bermaharaja di sini. Apa dia? Orang dah bagi arahan kat korang tak dengar. Apa? Dia mana ada saya sekarang saya kata jangan dan tak kata tengok lagi video ke binatang ni buat chính điều có phun thì haru pun điều lúc chỉ quay lại được iya chỉ qua bảo đức ai đi kia nhưng cũng chỉ thích cái nhưng mà ai cho có siap sih ai bảo đi mẹ nếu buat chỉ dia apa kau orang cuci orang punya tengok mas Ada orang tua jangan tolak saya akan jalan tolong jangan tolak bagi kerja sama tolong bagi kerja sama tolong bagi kerja sama janganlah orang tua di sini bagi kerja sama orang tua Lima potong. Ada air tarik ada ni. Isi doang. Isi dia. Lepas ni macam mana ni? Dia cat. Tengok ya. Data-data berkembang atas. Juga ini cat dia. Bukan 1,000 lebih 1,000.
Kerajaan Negeri Selangor akan membantu menyelesaikan isu peruntukan tanah seluas 2.8 hektar kepada penduduk Kampung Papan Pandamaran, Klang sebagai sebahagian daripada pampasan selepas mereka diarahkan mengosongkan kediaman masing-masing. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pandamaran, Tony Leong Tak Chi berkata, beliau telah bertemu dengan Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari bagi membincangkan penyelesaian isu perobohan rumah di kawasan itu dan diminta berurusan dengan Permodalan Negeri Selangor Berhad PNSB untuk menguruskan tanah yang dijanjikan oleh pemaju. Sebelum ini dilaporkan kerja-kerja perobohan tetap dijalankan walaupun kerajaan negeri telah meminta agar hanya rumah tidak berpenghuni dirobohkan. Namun tindakan itu dibuat selepas Bailis Mahkamah mengeluarkan arahan pengosongan berdasarkan perintah Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 29 November tahun lalu. Tony Leong turut memaklumkan bahawa kerajaan negeri melalui Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor LPHS kini membantu penduduk terjejas mendapatkan penempatan sementara menerusi skim Smart Sewa dan Rumah Selangorku. Selama ni fitnah kononnya polis hanya berani dengan Melayu. Tengok kes kampung Jalan Papan hari ni. Tengok macam mana polis layan mereka. Sama je kan macam mereka buat pada orang Melayu. Polis kita ni tak ada duit standard. Mereka bertindak atas arahan. Kalau kau tak dengar arahan mereka, mereka akan bertindak. Dia kisah apa sama ada kau Melayu ke, Cina ke, India ke, dia tak kira semua tu. Dia hanya buat atas arahan. Dulu pun ada kes seorang aktivis PSM yang kena tumbuk sampai dia jatuh tersembam. Muka dia pun penuh dengan berdarah. Aktivis tu kaum apa? Tak ada pun kan orang Melayu yang bising hentam polis kita kenapa bertindak macam ni. Sebab yang kena tu bukan Melayu. Korang tunggu polis hentam Melayu je, baru korang nak bantai dia balik. Tengok macam kes kampung Jalan Papan hari ni. Saya duk tengok je, tak ada pula tiba-tiba main isu rasism ke, polis jaga kaum Cina ke. Tak ada. Tiba-tiba pula semua pakai diam. Pasal apa? Sebab yang kena tu bukan kaum kamu kan. Orang politik kita pun diam habis. Yang Melayu tu lah, tak ada kepentingan politik untuk mereka. Jadi benda tu tak boleh jadi viral. Saya buat video ni sebab saya nak pertahankan polis kita. Sebab kalau kita tak ada kepercayaan pada polis kita, hancurlah negara ni. Saya nak tanya terutamanya pada Ultra Melayu, apa pandangan korang dalam kes ni?